Team kita, geng kita, this is liga kita. Support ke mana-mana, this is liga kita. Sorak bola, ikut suka demi liga kita. Berita terkini, jika anda rasa skuad Johor Darul Takzim ditindas dan mengharapkan ada perkembangan susulan seperti skuad JDT akan membawa kes ini ke FIFA, ini adalah komen terbaru daripada Tunku Ismail selepas Harimau Selatan tewas. Tunku Ismail sempat meninggalkan pandangan pribadinya di akaun Instagram sambil berkata bahawa JDT tak bernasib baik tersingkir dengan cara sebegini. Jika anda semua suka dengan cara penyampaian saya, bantu saya dengan cara menekan butang like untuk video ini dan juga tekan butang subscribe pada mana yang belum lagi subscribe channel saya. Saya hargai keringanan jari anda kerana bantuan anda itu akan membantu saya melepasi target 200,000 subscriber untuk tahun ini. Terima kasih. Mari kita teruskan ulasan ini dengan lebih mendalam. Pemilik kelab Johor Darul Takzim JDT, DYAM Tunku Ismail, pemangku Sultan Johor Akur menerima kekalahan pasukan milik baginda di tangan Buriram United pada Selasa. JDT turun melayani kunjungan Buriram United dalam aksi timbal balik kedua AFC Champions League Elite ACLE di Stadium Sultan Ibrahim dengan agregat semasa terikat Seri 0-0 minggu lalu. Hasrat besar JDT untuk meraih kemenangan di laman sendiri bagi memperoleh tiket ke suku akhir ACLE tidak kesampaian apabila Sufanat Muenta muncul wira buat Buriram dengan jaringan tunggal perlawanan. Gol tunggal kemenangan Buriram hadir pada minit ke-58 menerusi pemain kebangsaan Thailand, Sufanat Muenta. Ia bermakna Buriram mara ke peringkat suku akhir di Arab Saudi 1-0 secara agregat. Sufanat yang tidak dikawal melakukan sepakan lencong tepat ke penjuru kanan menewaskan penjaga gol JDT, Andoni Zubiaure, selepas pemain pertahanan JDT, Eddie Israfilov gagal mengeluarkan bola dari kawasan bahaya. Beraksi di hadapan 35,000 penyokong sendiri, anak buah Bidoglio bermula garang dengan bertindak awal mengancam kubu skuad kendalian Osmar Los Vieira yang perlu bertungkus lumus menyerap asakan berbahaya JDT. Kekalahan ini tampak cukup menyakitkan tatkala skuad yang diberi julukan Harimau Selatan ini semakin hampir mencipta sejarah baharu kelab bagi berada dalam kelompok 8 pasukan terbaik. Walau bagaimanapun, Tunku Ismail menerusi satu kenyataan menganggap kesempatan JDT untuk beraksi di pentas Asia seperti ini sebagai suatu penghormatan yang cukup besar. Tunku Ismail berkata ia sentiasa menjadi satu penghormatan dan keistimewaan bagi kelab bola sepak JDT untuk beraksi dalam kejohanan elit Asia. Secara keseluruhan, Tunku Ismail berasa berbangga melihat perjuangan hebat para pemain JDT meskipun Akur terkeluar dari saingan ACLE musim ini dengan keputusan seperti ini. Saya berbangga dengan kelab ini yang berjuang habis-habisan untuk mencapai tahap yang lebih tinggi. Namun kami tidak bernasib baik untuk tersingkir dengan cara sebegini dalam perlawanan malam tadi, termasuk beberapa keputusan. Di sebalik keputusan ini, Tunku Ismail mengambil sepenuh tanggungjawab dan berjanji akan terus committed untuk melabur di dalam pasukan demi melihat JDT terus bersaing di peringkat tertinggi. Apa-apa pun saya mengambil tanggungjawab sepenuhnya keputusan malam tadi. Saya bertekad untuk meletakkan Johor di peta bola sepak dan bersaing dengan pasukan terbaik di Asia serta committed untuk terus membuat pelaburan bagi memperkukuh JDT di dalam dan luar padang. Kami telah mengenal pasti beberapa kelemahan di dalam pasukan dan sudah pun mempunyai perancangan baharu sejak beberapa bulan yang lepas. Kami sedang menunggu jendela perpindahan dibuka semula sebelum musim hadapan. Di akhir kalam, baginda sempat menzahirkan ucapan terima kasih buat penyokong JDT selain turut mengucapkan selamat maju jaya untuk Buriram United. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada semua penyokong JDT atas sokongan luar biasa di Stadium Sultan Ibrahim. Ia sekali lagi mencatat kehadiran tertinggi di laman sendiri. Kepada Buriram United, tahniah dan semoga berjaya di pusingan seterusnya, ucap Tunku Ismail. Fokus utama JDT selepas ini akan tertumpu kepada aksi final Piala Malaysia menentang Seri Pahang pada 12 April hadapan dalam usaha mempertahan kejuaraan selain merangkul Piala keempat musim ini.
Itulah ulasan yang ingin disampaikan oleh saya untuk video kali ini. Jadi, apa pula komen dan pandangan anda semua tentang perceritaan di dalam video ini? Jangan lupa kongsikan pendapat anda semua di ruangan komen di bawah. Terima kasih kerana menonton video ini sampai ke minit akhir.